Ramai yang kena scam ni adalah orang yang berpelajaran tinggi. Sejarah dah buktikan memang rakyat Malaysia majoritinya bila dengar ada pulangan lumayan, mula dah kabur mata. Bila dah tersontot, baru salah sana, salah sini. Nasihat orang yang lebih berpengalaman tak nak dengar. Scam cepat kaya ni memang takkan pernah berhenti selagi mana ada manusia yang bersifat tamak. Bila tamak, belajar tinggi mana sekalipun pasti akan terjerumus dengan scam cepat kaya. Kalau kita tengok balik sejarah terdahulu, ramai yang kena scam ni adalah orang yang berpelajaran tinggi. Sebab itulah kita kena tahu orang yang pandai tidak semestinya bijak dalam membuat pilihan. Tetapi scammer ni memang lebih bijak memasang perangkap buat mangsa-mangsa itu. Sama sekarang ni tuan-puan, kita perlu lebih berhati-hati sebab ramai yang cuba ambil kesempatan di sebalik kesempitan orang lain. Jom saya bantu daftar income public goal untuk menyimpan emas dengan cara yang betul tanpa kena scam.